pemeriksaan kita dikukuhkan. Ini maknanya dengan titik tolak di mana saya memang big believer dengan protes. And saya rasa apa yang Hamdin, Peko dan juga Hasanul buat semalam agak menghormati majlis. Diorang ditahan, mereka cakap kenapa mereka ditahan. Tapi tak jawab polis kenapa mereka kena tahan. Kenapa macam itu? Saya just nak cakap satu benda je lah, jangan jadi hipokrit. Political protest pertama saya adalah protes tangkap Azam Baki. Dan walaupun tu protes pertama saya dipanggil oleh polis dan disoal siasat oleh polis sendiri. Dan saya nampak muka-muka yang diprotes tersebut adalah muka-muka yang menjadi MP sekarang. Kenapa sekarang diorang senyap je? Dulu pergi protes, jerit-jerit tangkap Azam Baki. Tapi sekarang senyap je. Mana suara tu? Sekarang dah ada gaji MP, senyap je. Sokong Azam Baki. Cakap Azam Baki tu dilantik secara official. Tapi kita tengoklah Mei nanti, adakah Azam Baki punya kontrak disambung atau kita dengar dia melobi untuk menjadi senator? Adakah dia akan disambung kontrak atau jadi senator, atau yang paling kita nak sekali dia disoal siasat secara sah dan secara adil, dan kalau boleh memang dari hari pertama adalah tangkap Azam Baki. Bebaskan Hamdin, bebaskan Ahsanul dan juga bebaskan Peko yang masih di IPD Dan Wangi sampai sekarang. Katanya mereka direman untuk 3 hari. Saya bersolidariti dengan 3 orang yang ditahan dan saya harap orang-orang yang memperjuangkan protes, yang memperjuangkan kebebasan suara tu bercakap something lah. Say something. Why are you staying silent?